Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syifa Al-Husna binti Muhammad Fahmi dari pasukan Pandu Puteri Tunas. Pada hari ini saya akan menyediakan satu menu makanan sihat, iaitu salad telur. Antara bahan-bahan yang digunakan ialah salad, roti ceri, lemon, mayonis, telur rebus dan sos Thousand Island. Cara-cara membuat salad telur ialah mula-mula potong sayur dan tomato ceri. Seterusnya, masukkan salad ke dalam mangkuk. Kemudian masukkan tomato ceri. Masukkan mayonis dan sos Thousand Island. Seterusnya, gaulkan semua bahan supaya rata. Akhir sekali, masukkan telur dan gaul dengan berhati-hati supaya telur tidak hancur. Inilah salad telur yang berkhasiat. Selamat mencuba. Menu kedua saya pada hari ini ialah puding buah. Antara bahan yang digunakan ialah buah stroberi, buah blueberry, buah koktail, air koktail, gula, susu pekat, air masak, garam, serbuk agar-agar dan susu penuh krim. Cara-cara membuat puding buah. Mula-mula masukkan serbuk agar-agar, susu pekat dan gula ke dalam bekas. Gaul hingga rata. Kemudian masukkan susu penuh krim dan air masak.